rasa betul. Ada tak tahu ah. Dia kita tahu kita alfa je. Bang, beri berapa tu bang? 16. Ni. Break buah mentah. Tengok. Dia ada mentah. Dia nak baca animan tu. Tahu dah. Mentah. Oh, ya. Seimbang dengan budak agrotek. Agrotek. Sangat bodoh. Tapi kau kena makan. Nama tak makan cun kisah awak ni. Dia kau makan. Dia abang masih makan dah. Kalau yang muda sebawah. Tadi main cerita kampung. Dia lagi baik. Belakang. Ataupun depan belakang terisap. Dia putih. Belakang sedap. Depan sedap. Dari macam puluhan. Oh, depan tu. Masam sikit. Masam mana sedap. Masam manis. Masam manis kan. Dia dari bawah manis. Maksud Dia dari atas masam. Sedap. Tu ada masam. Bawah makan ya, Mak. Dia biasa. Dia lagi 1 minggu masaknya. Cantik Pak Din. Wahid. Dia memang sedap. Kita rasa dulu. Oh, kita boleh bawa kerja. Ini boleh. Ni okey, baik. Buang kau. Sekarang kan? Okey. Sekarang rasa dulu. Rasa dulu. Yang kau Buang nak sulung tu. Okey tak okey? Bismillah. Dulu. Ini lagi 1 minggu ini macam ah. Ha, alright. Okey. Betul. Itu hari dulu rumah dia tahu dia manis ah. Dulu angkat ini macam. Pegang begini. Pendek kalau wow. Dia memang sedap. Memang untuk closing credit. Exotic. Boleh. Rasa dia. Boleh lah. Boleh. Buat tahu. Boleh. Dia banyak. Ya, belum masak lagi ya. Macam kasih iki. Sedap je. Macam fit. Masak mana? Aku juga. Boleh. Okey. Bagi sulu dia boleh. Janganlah je. Kita orang tak dapat makan. Sekejap ya. Sedikit seorang ya. Sangat manis. Boleh? Boleh eh? Okey. Tengah. Ni. Macam mana? Doktor okey tak? Rasa dia? Boleh? Sangat manis. Sedap. Sangat manis. Sedap. Okey, sedap. Oh, sudah belum makan lagi tu belum dah sedap. Kira belum penuh masak lagi. Ya, belum dah. Sudah manis. Jadi Pak Din ada banyak tempat ni, banyak buat research ya. Ujung dia memang masam. Hijau lagi, belum lagi. Maksud dia. Nanas ni perlu dipokok. Tak boleh. Kalau boleh, kalau semua dimasak ikan ini keluar. Boleh apa muda. Jangan semua je. Kalau lagi terus. Janganlah cepat dengan sedapnya. Ini entahlah kata kau sekali. Siapa yang nak pasang sini? Sekejap ya. Boleh? Ini yang Pak Jen kata, hasilkan buah yang macam ini. Kita jangan risaulah dalam pertanian ni, insyaAllah. Ya. Baru tanam Pak Din yang Ya. Baru tanam kan? Okey, baik. Tapi ini saya rasa kawasan dia lain, rasa dia lain. Saya rasa ini lain lagi hasilnya. Dia lagi juicy sangat. Dia lain sikit rasa dia. Manis ke tak? Boleh? Kurang sikit tak?